Apa hukumnya disembelih lembu terjerut mati? Lah. Tapi ada kisah. Ada kisah dia ambil gambar, upload gambar, semua orang nampak lah. Disembelih lembu, terjerut leher dia. Masa disembelih tu memang dah terkeluar dah lidah. Lidah terkeluar, terjelir lidah. Darah tak keluar. Tak terpancut darah, sembelih. Darah tak keluar. Dan lembu tu pun duk diam, terjelir lidah. Artinya dah mati. Dia adalah bangkai. Haram dimakan, korban pun tak sah. Sebab itu Islam ini dia ada syarat. Dia ada metodologi, dia ada hukum fiqahnya. Sebab itu apa-apa amalan yang kita buat, dia ada kaifiat. Kalimat yang dipopularkan tentang peraturan-peraturan ketika kita melakukan apa-apa amalan. Peraturan-peraturan itu dipanggil kaifiat. Bagaimana kita buat ibadah, bagaimana menjawabnya, itu dipanggil kaifiat. Contoh kaifiat semayang, berdiri, takbiratul ihram, qiyam, kaifiat. How do we do our obligatory prayers? Itu kaifiat. Bagaimana kita sembelih korban? Pertama, binatang itu al-an'am, binatang ternakan. Jangan, surau kami ada 10 ekor korban, 10 ekor. Lembu kah? Dah, itik. Lah. Dia bukan boleh begitu. Apa-apa haiwan pun okey. Dia al-an'am, binatang ternakan. Jadi itu pertama. Dan binatang ternakan itu binatang yang sah, yang layak kita sembelih. Dan yang ketiganya ialah dia sihat, tak boleh cacat. Sah-sah nak korban, pilih yang cacat lah, yang nampak sakit sikit, tak boleh. Yang nampak sihat cara umumnya. Dan dia hidup. Sebab itu bila nak sembelih binatang itu, paling kurang ada apa dipanggil hayat mustaqirah. Dia ada hayat mustaqirah. Fiqh bincang mendetail. Ada hayat mustaqirah, artinya masa sembelih itu dia bergerak hidup. Dia hidup lah. Paling kurang dia tak berdaya pun, paling kurang bila kita sembelih memancuk darah. Itu tanda dia hidup. Ada hayat mustaqirah. Kalau ada dua-dua tu lagi bagus. Jadi dia lembek tapi kita sembelih dia gerak, hidup, pancuk darah, itu clear, sah. Dia mati, sah. Lagi itu sah, dimakan pun boleh, sah sebagai korban yang diniatkan. Tapi bila tak bergerak, darah tak pancut, bangkai.